Hai, minum kopi. Okey, ini ialah Americano. Americano ice. Okey, sebab rasa panas lah. Rasa panas. Lagipun Americano ni yang bestnya, dia buat kita rasa kenyang. Walaupun dia bukan kopi untuk itu, tapi dia secara alami ya, dia boleh buat kita rasa kenyang. So harap rasa busy tadi hilang lah. Akak baru ingat, dia bukan dekat taman, dia dah tahu akak rasa pening. Dekat tangga, masa akak turun tangga, dia start pening dah. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Ini dulu kan, masa akak kerja dekat KL, akak punya office mate, budak Korea, setiap pagi dia akan beli satu cup dekat kafe, Americano ice. Setiap pagi Americano. Sedangkan kalau kita beli yang serbuk tu buat sendiri, satu pack tu RM39, ada berapa ya? Ada 12 rasanya. Hari-hari boleh minum, lagi murah. Akak perhatikan je sebab masa tu akak tak ada kesedaran untuk ni lagi kan, buat apa-apa lagi. Pergi gym pun, alah masa tu gym free, pergi. Cuma macam tak ada kesan. Kejap-kejap pergi, kejap-kejap tak pergi. Instructor kat situ pun malas nak tengok akak. Kejap ada, kejap tak ada. Kan? So, tak ada kesedaran lagi. Okay. So, bila akak rasa Americano ni, walaupun dia tak ada gula, Americano is black coffee tau. Dia tak ada gula. Jangan letak setitis pun sweetener, barulah rasa Americano. Kalau dia letak sweet gula ataupun sweetener, dia tak jadi Americano. Dia punya feel dia lah lain dah. Dia sedap. Dia orang kata macam kopi kampung. Yes, rupa macam kopi kampung. Kopi kampung tu sedap dengan aroma dia. Americano ni sedap dengan taste dia. Gitu. Okey, cukup minum semua. Ni akak buat pekat sebab nak cepat. Biasanya akak akan buat dalam satu botol dalam 700 ml. Letak ais. Biasa korang nampak akak minum air panas kan? Tapi untuk Americano, akak lebih suka yang ais. Dia punya feel dia lebih sampai. Gitu. Okey, cuba minum. Sambil-sambil memandang view. Biasanya akak menghadap ke sana. Disebabkan kalau akak letak kamera di situ nampak dekat rumah, so akak letak kamera kat sini. Okay, nampaklah bukit. Tapi bila akak pindah kat rumah sini kan, dia ada terhalang sikit. Masa akak duduk dekat belah tengah, sana, bukit ni nampak clear. Memang syok lah. So sekarang ada ni. Ada pula ni bekas air ni kan. Jadi dia terlindung sikit lah. Tapi satu je view kat sana. View kat sana tu nampak luas. Kat sana tu dia ada bangunan lah. View kat sana. Kalau dulu masa duduk bahagian tengah tu, view dekat sana tak luas sangat. Tapi satu je rumah hujung ni, akak punya balcony ni kena air, habis dah cat je. Tu tak tahulah macam mana. Biarlah dulu. Okay guys, so siapa yang pergi besok, tahniah, akak pun baru hari pertama. Baru hari pertama hari ni. Harap-haraplah esok dan seterusnya masih lagi bersemangat. Okay. Sebenarnya akak tak berapa suka sangat berswap dekat sini sebab environment dia tak berapa nak syok sangat. Tapi akak rasa bila akak berswap dekat rumah, okay, boleh relax-relax, boleh orang kata santai-santai, tak kelang kabut sangat. Okay. Macam sebelum ni okay, cuma dia memerlukan kecergasan yang tinggi. Sebab apa? Bayangkan akak pagi, akak bangun seawalnya, lepas tu siap-siap pergi tinggal dekat taman, berswap apa semua. Okay, duduk kejap, relax. Lepas tu pergi office. Lepas tu time tu lah nak start kerja, time tu lah nak mandi, time tu lah ni. Akak rasa akak dah tak mampu nak buat tu lagi. Okay, so akak decide try. Akak nak try. Okay, walaupun environment ni akak tak apa suka. Akak pernah cakap kan akak tak apa suka environment kat sini. Dia
tidak setenang taman dekat Seksyen 4 tu. Seksyen 4 Seksyen 5 dekat Kawasan Damansara tu lah. Tapi at least akak bangun, solat, akak tu siap-siap tak payah mandi. Tapi kena pakai body mist lah biar wangi sikit. Body mist bau honeydew. Kan segar kan. Lepas tu turun. Tapi not bad lah. Kat taman tadi ada anti-anti buat tai chi. Ada yang buat tabata. Okay lah, meriah jugalah. Akak turun awal sikit tadi yang pukul 7. Adalah berdua dengan nanti tu. Lepas tu bila dah start 7 suku, 7.20, 7.30 tu, dah ramai. Ramai yang golongan muda-muda lah. Amoy-amoy. Cuma satulah orang kita tak ramai esok. Ya, akak seorang je lah. Tak apalah. Yang penting diorang tak halau akak keluar. Alright. So, cheers. Good luck. Okay. Bye-bye. Semoga kita semua berjaya. Okay, jom start. Okay, jom start dengan akak. Okay, let's go.